first memang aku ragu-ragu nak invest untuk pump yang mahal sikit. Tapi kan, lepas aku guna Mount Cozy M6 ni, I'm impressed. Masa aku pump tu, betul-betul senyap Bila nak guna, selit je dekat baju dalam tu. Sambil pump boleh buat kerja rumah, layan anak. Nak lagi bila pakai kat luar lah, orang tak perasan pun aku tengah pump. Design dia ni memang ikut bentuk badan, so selesa and tak bulky langsung. Cuma satulah, dia punya motor tu agak berat, so korang kena pakai baju dalam yang jenis cotton, ataupun korang boleh pakai macam sport bra ke, so that dia tak macam melondeh lah. Aku suka sangat yang jenis hands free macam ni. Senang nak bawa kulu kilit and ada 4 parts nak kena basuh. Tapi kalau korang excludekan penutup dia, so jadi 3 parts je nak kena basuh. Korang akan dapat kabel sekali, so korang akan charge kat sini lah. Yang lagi best, suction dia power, tapi tak sakit langsung. And dia ada 9 level, so korang boleh pilih lah. Senang nak adjust ikut yang kita selesa. Kalau korang macam I suka pakai mode yang mix, don't worry, pump ni pun ada mode untuk kita mixkan juga. Satu lagi, bateri dia pun not bad tau, tahan lama. Lepas tu dia datang siap dengan bag lagi. Ya Allah, bag dia comel. Once dah habis guna, simpan je dekat dalam ni. Senang kan nak bawa. Alah, colour dia cantik, putih, estetik gitu. And then dalam bag ni dia ada a few zip yang korang boleh letak kabel ataupun selit barang-barang yang penting lah. Paling syok dia kasih benda ni extra, so every 2-3 months korang boleh dah tukar spare part. No wonder lah pump ni duk viral je. Yang ni Mia Rizal approve. Baik korang beli pump ni sekarang.